Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan tengok beberapa soalan-soalan ulang kaji untuk topik nombor kompleks. Baik, soalan yang pertama, kita ada diberi nombor kompleks. Yang mana soalan ini dia minta kita asingkan nombor nyata dan nombor hayalan. Okey, baik, contohnya kita ada 4 tolak 2 punca 3i. Baik, yang mana satukah nombor hayalan? Yang mana satu nombor nyata? Kalau kita tengok yang ada I, ini semua nombor hayalan, termasuklah tolak itu. Dia jadi negatif lah, kan? Manakala yang 4 ni adalah nombor nyata. Okey. Baik, bagaimana kalau dia hanya bagi nombor yang ada I sahaja? Macam ni. Macam ini. Jadi ini semua adalah nombor hayalan. Mana nombor nyatanya? Nombor nyatanya tak adalah, jadi kosong lah nombor nyatanya. Okey. Seterusnya kita nak tengok soalan-soalan yang dia minta kita ungkapkan dalam bentuk punca kuasa 2. Dia nak jawapannya dalam bentuk punca kuasa 2. Okey. Yang mana kalau kita ada 3i, nombor yang bulat ni kita nak masukkan dalam punca kuasa, kita kena kuasakan 2. Jadi kalau 3 ni 3 kuasa 2 lah. Manakala I tu dia akan jadi negatif 1. Kan? Macam tu. Okey, jadi ini akan jadi punca negatif 3. Macam ni sajalah. Okey, seterusnya kalau kita ada nombor yang ada dekat luar ada, dekat dalam pun ada. Ni macam mana? Okey, baik. Konsepnya yang dekat luar punca kuasa kita kuasakan 2. Contoh ni 2 kan? 2 kat luar kan? Jadi 2 kuasa 2 lah. Manakala 5 ni dah memang kat dalam punca kuasa. Jadi dia stay jadi 5 je, dia tak kuasa 2. Dan yang I dia jadi negatif 1. Okey, baik, ini semua duduk bawah punca kuasa 2. Okey, kita akan dapat, kita darabkan je lah. Tekan kalkulator, tekan ni semua, dapatlah negatif 10. Bukan negatif 10. 2 kuasa 2, 4 kan? 4 dan 5, negatif 20. Okey. Seterusnya kita ada soalan yang macam ni. Ada lain sikit. Okey, lain sikit ya. 3 punca 2 I. Ada per pula. Okey, ini macam mana? Kalau ini macam mana konsepnya? Konsepnya sama. Yang dekat luar punca kuasa kita kuasakan 2. Maknanya 3 ni dekat luar kan? Jadi 3 kuasa 2. Okey, 2 dekat dalam, dia stay. Dia tak kuasa 2, dia 2 je. Okey, I negatif 1. Dalam jugalah. Okey, punca 5 ni dia duduk luar kan? Jadi 5 kuasa 2. Okay, baik, ini semua sekarang bila dah kita kuasakan 2, dia dah duduk dalam satu punca kuasa 2 yang besar. Okey, tinggal kita darabkan je lah. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 2, 18. 18 darab negatif 1, negatif 18. 5 kuasa 2, 25. Okey, ini. Okay. Yang penting jawapan dia akhirnya kita dapat semuanya dalam punca kuasa 2. Jadi, punca kuasa 2. Dan yang ini pun tadi punca kuasa 2. Okey. Seterusnya kita nak tengok soalan-soalan yang mana dia minta dia dalam punca kuasa 2 kita tukar jadi nombor kompleks. Contohnya kita ada negatif 3 negatif 3 tambah punca 9. Jadi untuk soalan-soalan macam ni dia adalah membantu kalau kita hafal nombor-nombor kuasa 2. Contohnya 2 kuasa 2 4 kan? 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 4 tinggal. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 16, 25, 36, 6 kuasa 2, 49, 7 kuasa 2, 64, 8 kuasa 2, 81, 9 kuasa 2, 100, 10 kuasa 2,
121, 11 kuasa 2, 144, 12 kuasa 2, 169, 13 kuasa 2. Kalau dapat hafal nombor-nombor kuasa 2 daripada 2 sampai 12 atau 13 atau 15 pun dah okey dah. Jadi bila kita nampak nombor tu, kita dah tahu. Contoh ni 9 kita tahu 3 kuasa 2. Terus kita boleh tukar. Kita boleh tukar terus. 3 kuasa 2 darab 1 kan. Darab negatif 1. 3 kuasa 2 darab negatif 1. Sebab apa negatif 1? Ni ada negatif tadi ni atas ni. Jadi kita darab dengan 1. Yang mana 3 kuasa 2 ni bila dah macam ni kita boleh keluar daripada ni kan, daripada punca kuasa ni. Okey, dia akan tinggal punca negatif 1 kan kat dalam tu. Yang ini pula jadi I. Jadi I. Jadi dah jadilah kita punya nombor kompleks ni. Okey. Ingat je. Contoh kalau kita ada punca negatif 144. Okey, kita tahu ini adalah 12 kuasa 2. Dalam kata lain kita terus tulis je ni 12 I. Negatif tu menandakan ada I. Kalau dalam punca kuasa lah. Contoh punca kuasa negatif 25. Ni kita dah tahu dah. Ini 5 kuasa 2. Jadi 5 I. Terus macam tu lah kan. Okey, kita tengok soalan yang lain lah. Contohnya kita ada 1/2 tambah punca kuasa negatif 20/25. Okey, 1/2 ni 1/2 lah, dia nombor nyata, dia tak kacau apa-apa. Cumanya yang negatif, punca kuasa 2 negatif ni kita tukar jadi I. Kalau kita tengok 25 ni kita tahu 5 kuasa 2, kita tahu dia akan macam tu, per dengan 5 kan, I. Sebab ada negatif. Cuma 20 tu, punca 20 ni kita nak jadi apa? Kita nak jadi macam mana kan? Okey, cara nak buatnya kita ada belajar dalam pembelajaran kita selebih. Kalau nombor-nombor yang bukan nombor kuasa 2 kan, tadi kita dah hafal nombor-nombor kuasa 2, tapi macam 20 ni dia bukan nombor kuasa 2. Macam mana kita nak keluarkan daripada punca kuasa tu? So, punca kuasa 20. Kita buat pembahagian panjang macam tu. 20 kita try bahagi 2. 20 bahagi 2 dapat 10. 10 boleh bahagi 2 lagi, dapat 5. Okey, 5 boleh bagi 5 sajalah. Okey. Jadi dalam punca kuasa 20 ni, dia sebenarnya dia adalah 2 darab 5. Kita nak cari faktor-faktor dia. Jadi 2 darab 2 4, 4 darab 5 10 kan. Okey. Kalau dia ada 2, macam 2 ni ada 2 kan. Maksudnya dia 2 kuasa 2. Jadi dia boleh keluar. Jadi dia macam tu. 5 tak ada 2. 5 ada seorang je. Jadi dia duduk dalam. Jadi ini macam tu lah. Keluarkan dia daripada punca kuasa. Macam tu. Okey. Saya ulang balik. I ni datang daripada negatif. Jadi I 5 ni tadi sebab kita dah tahu 25 ialah 5 kuasa 2 terus punca 5. Cuma yang 20 sahaja tadi kita buat pembahagian panjang macam tu. Contoh kita ada nombor lain. Contoh saya ada nombor lain. Contoh punca 18 kan. Jadi 18 ni kita bahagi 2. Try bahagi 2. Dapat 9 kan. 9 boleh bagi berapa? Boleh bagi 3. Betul? Bagi 3. Dapat 3. 3 bahagi 3 baru 1. Nanti kita kena bagi sampai 1. Jadi dia 18 ni sebenarnya adalah 2 darab 3 kan. Jadi kita nampak 3 ni ada 2. Maka 3 boleh duduk 2. Cuma 2 tu ada 1 je. Jadi dia masih lagi dalam punca kuasa. Okey, itulah. Baik, boleh pause dan ulang video ini untuk abang mendapatkan lebih kefahaman. Seterusnya kita nak tengok soalan-soalan yang meringkaskan
I kuasanya besar. Contoh, I kuasa 12 tambah 2I kuasa 11. Macam mana kita nak ringkaskan? Okey. Jadi kalau korang masih ingat, dia caranya berbeza kalau kuasanya genap. Yang ini kuasanya ganjil. Kan? Kalau kuasanya genap, kita boleh terus bahagi 2. Contoh 12 ni bahagi 2 kan? 12 bahagi 2, 12 bahagi 2, 6, betul? 6. Okay, jadi dalam I kuasa 2. Kerana 2 darab 6 dapat 12 balik. Kita tulis semula dalam bentuk macam tu. Okay, manakala kalau dia ganjil, kita kena tolak 1. 11 tolak 1 sama dengan 10 kan? Jadi 10 ni baru bahagi 2. 10 tu baru bahagi 2, jadi 5, betul tak? Jadi ni I kuasa 2. 2 ni nak pergi mana? 2 yang asal ni, 2 ni nombor pekali dia, kita tak je depan. Okay. 2 darab 5, 10 kan? Tapi ni tadi 11, kat atas ni 11. Jadi mana satu lagi? Satu lagi dekat belakang. Dia darab macam tu. Okay. Beza ya kalau genap dengan ganjil. Okey. Jadi kenapa kita nak dapatkan I kuasa 2 ni? Kenapa nak jadikan I kuasa 2? Sebab dia adalah negatif 1. I kuasa 2 adalah negatif 1 kan? Kalau masih ingat, I itu adalah punca negatif 1. Manakala I kuasa 2 adalah negatif 1. Gitu. Okey, ni I kuasa negatif, kita dah tukar I kuasa 2 jadi negatif 1. Jadi negatif 1 kuasa 6 tambah 2. Yang ni pun sama, negatif 1 kuasa 5 darab dengan I. Okey. Ini boleh tekan kalkulator, tapi tak tekan kalkulator pun kita boleh tahu. Nombor negatif kalau kuasanya genap, ya. Negatif 1 kuasa genap dia akan jadi positif 1. Okey. Manakala ni 2 ni masih ada depan. Ni negatif 1 ni tadi, kuasa ganjil, kuasa 5 dia akan jadi negatif. I tetap ada belakang I. I ni masih ada. Okey, jadi ini 1 tambah 2 darab negatif 1 jadi negatif 2 lah. Negatif 2 kan? Negatif 2, I ada lagi I. Okey. Yang mana sebenarnya ini akan jadi ini 1. Manakala yang kuasa ganjil ni akan jadi ini. Okey, kalau dapat lihat, kalau kuasa asalnya genap, dia jadi nombor nyata. Manakala kalau kuasanya ganjil, dia mesti jadi ada I belakang. Dia jadi nombor hayalan. Kan? Okey. Kita tengok soalan lain. Okey, saya ada ini nombornya. Negatif 5. I kuasa 10 tolak dengan 5I kuasa 23. Okey, kita tahu. Ini nombor genap. 10 genap. Dia akan jadi nombor hayalan, nombor nyata. Dia tak ada I. Manakala yang ganjil ini 23 nombor ganjil, dia akan jadi nombor hayalan. Dia ada I belakangnya lebih. Okey. Mari kita buat 1/1. Sama macam tadi, kalau kuasa asal genap kita bahagi 2, dia jadi I kuasa 2 darab dengan 5. Jadi 2 darab 5, 10. Okey, tolak dengan ini 5, 23 tolak 1 sama dengan 22 kan? Okey, 22 bahagi 2. 22 bagi 2 berapa? 11. Yang ni I kuasa 2 kuasa 11. Okey, belakang ada lagi I. 2 darab 11, 22 tambah 1, 23 lah. Kan? Okey. I kuasa 2 jadi negatif 1 kuasa 5 tolak dengan I kuasa 2 negatif 1. I kuasa 2 jadi negatif 1 kuasa 11 darab I. Okey, sekarang dia negatif 1 kuasa ganjil. Negatif 1 kuasa ganjil. Dia jadi negatif lah. 5 darab 1 tolak 5. Tolak 5 negatif 1 darab dengan I. Okey, so kita kena hati-hatilah. Negatif dan negatif jadi positif 5.
Ini negatif darab negatif jadi positif 5 I. Okey, itulah. Okay. Saya harap awak dapat perhatikanlah dia punya langkah-langkahnya. Okey, ada satu soalan special. Soalan special dia macam ni. 16 contoh ha. Okey. Darab 6 I. Okey, kalau awak perasan, apa beza soalan ini dengan soalan yang sebelum ini tadi, yang mana dia adalah darab. Tengah-tengah darab. Bukannya tolak, bukannya tambah. Dia darab. Okey, kalau darab ni sebenarnya dia simple saja. Nombor darab dengan nombor. Jadi negatif 3 darab 6 negatif 18. Kan? Manakala I ni kita nak buat apa? I akan darab I. I akan darab I. Jadi kuasanya kita tambah. Okey, kuasanya kita tambah. Jadilah I kuasa 16 tambah 2 18. Kan? Yang mana apa? Yang mana kita boleh buat macam tadilah. Negatif I kuasa 2. 18 bagi 2 kan? 9. Okey, ni 18 negatif 1 kuasa 9. Okey, negatif 18 ini kuasa 9. Jadi negatif 18 darab negatif 1. Sebab dia kuasa ganjil ni tadi. Dengan 18. Okey. Itulah. Ni tadi saya ulang balik. Kalau dia darab, nombor darab dengan nombor, nombor darab dengan nombor, I ni darab dengan I, yang mana kuasanya akan ditambahkan. Yang di sebelah sini kuasa 16, sebelah sini kuasa 2. Jadi bila tambah jadi 18 lah. Selepas ini prosesnya sama macam yang sebelum ini. I kuasa besar-besar ni kita bagi 2. Yang mana I kuasa 2 ialah negatif 1. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Seterusnya kita melipatkan operasi antara dua nombor hayalan. Operasi antara nombor hayalan. Contoh saya ada macam ni. Saya ada ni sebenarnya operasi nombor hayalan. Yang ini nombor hayalan darab dengan pekali. Kan? Darab dengan integer. Okey. Sama juga yang ini nak ni di mana operasinya tolak dengan nombor hayalan satu lagi. Nombor hayalan pula nombor kompleks. Saya ulang balik. Minta maaf. Ini nombor kompleks darab dengan integer. Okey, ini pun kita ada integer darab dengan nombor kompleks. Okay. Nombor kompleks tu ada nombor nyata dan nombor hayalan. Okey. Jadi kita nak buat apa? Kita kena darab masuk. Kan? Jadi 3 darab negatif 1 negatif 3. Tambah dengan 3 darab 2 6. I itu kena ada. Tolak dengan ni negatif 5 darab 2 jadi negatif 10. Negatif 5 darab 3 jadi tolak 15. I. Okey. Jadi kita akan beroperasi nombor nyata dengan nombor nyata, nombor hayalan dengan nombor hayalan. Make sure kita bawa dia punya tanda depan ya. Negatif 3 tolak 10 jadi negatif 13. Okey. 6 tolak 15 I kan. 6 tolak 15 I dengan I je lah kan. Okey dia. 6 tolak 15 jadi negatif 9 I. Okey, itu saja. Okey, melipatkan. Kalau ada nombor kat luar kena darab masuk dulu. Okey, baru kita boleh buat operasinya. Baik. Okey, yang terakhir melipatkan pendaraban antara dua nombor kompleks. Okey. Contoh diberi X sama dengan negatif 2 tambah I. Okey, manakala Y sama dengan 3 tolak 2I. Okey. Yang mana soalan A dia nak mencari nombor Z. Z ni ialah apa? Z ni ialah hasil darab X dan Y. X darab Y. Jadi kita darabkan je lah. Letak nombor kompleks dalam kurungan je. Darab dengan 2.
darab. Adakah anda ingat macam mana nak darab dalam kurungan macam ni? Okey, kita kena buat pasangannya. Contoh mula-mula kita negatif 2 ni dulu ya. Negatif 2 darab 3 dapat 6. Negatif. Lepas tu negatif 2 darab negatif 2i dapat positif 4i. Okey, seterusnya i pula. I darab 3 tambah 3 i kan. Ini i darab negatif 2i. Okey, ni i ni 1 kan, darab negatif 2 jadi negatif 2 lah. I darab i kuasa 2. Okey, yang mana ini sebenarnya adalah nombor yang ada i kita boleh tambahkan siap-siap. 4 tambah 3 7i tolak 2. Ini i kuasa 2 tadi, ingat tak? I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Jadi inilah negatif 1. Okey, yang mana maksudnya inilah negatif 2 dan negatif 1 inilah positif 2. Jadi negatif 6 tambah positif 2 jadi negatif 4 tambah dengan 7i. Okey, ini melibatkan pendaraban dua matriks. Macam mana kalau dia melibatkan pendaraban dua matriks pula? Pendaraban dua nombor kompleks. Okey, macam mana kalau dia melibatkan nombor kompleks bahagi nombor kompleks? Okey, masih lagi dalam soalan yang sama, cuma dia minta Z-nya adalah apa? Cari Z jika XZ sama dengan Y. Kita nak cari Z. Sebab X dah tahu ini, Y dah tahu ini. Cara cari Z. Jadi Z adalah Y bahagi X. Betul? Tak? Kan? Yang mana ini adalah 2 tambah I X. Balik. Ini X. Y ialah 3 tolak 2I per dengan negatif 2 tambah I. Okey, macam mana nak selesaikan? Kita kena darab conjugate. Conjugate nombor yang bawah ni. Ingat tak conjugate apa? Conjugate ialah nombor yang sama, negatif 2 I kan. Tapi ini operasi kita tukar jadi tolak. Kita terbalikkan operasi. Okey. Jadi atas darab atas, bawah darab bawah. Kena buat darab macam tadi tapi 2 kali. Okey, kita darab atas dulu kan. 3 darab negatif 2 jadi negatif 6. 3 darab negatif I jadi tolak 3I. Negatif 2I darab negatif 2 jadi positif 4I. Negatif 2I darab I darab negatif I jadi positif 2I. Positif 2I kuasa 2. Okey. Okey, macam tu. Baik. Yang bawahnya jadi apa? Special nombor conjugate ini kita akan dapat bawahnya ialah ini kuasa 2 dan dia punya berkali depan kuasa 2. Maksudnya ini 2 kuasa 2 jadi negatif 2 kuasa 2 jadi 4 lah. Kan? Tekan je kalau tu negatif 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, tambah dengan berkali I tadi 1 kan. Ini tadi depan dia 1 kan, negatif 1 kan. Jadi 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 1 lah. Gitu. Okey. Jadi bawah ni dah senang, dah selesai. Dia adalah nombor integer kan. Dia nombor nyata dah. Okey, kita cuma selesaikan atas je. Atas ni tadi negatif 6 kan, negatif 6. Lepas tu negatif 3 tambah 4i jadi tambah 1i kan. Negatif 3 tambah 4 jadi positif 1 lah, jadi 1i. Tambah dengan 2i kuasa 2 ni negatif 1 kan, negatif 1 kan. I kuasa 2 sama negatif 1 per dengan berapa? Per dengan 5 ni tadi 4 tambah 1 5. 5. Jadi negatif 6. Belum. Negatif 6 ni kita boleh tambah dengan negatif 2 sini. Jadi negatif 8 tambah I per 5
Ataupun kalau kita nak asingkan, jadilah negatif 8/5 tambah I/5. Okey. Yang mana konsep ini kita menggunakan sifat-sifat nombor konjugate. Okey, ingat tadi ya. Okey, baik, itu sahaja soalan-soalan yang berkaitan ulang kaji untuk nombor kompleks ni. Kita berjumpa di video akan datang. Terima kasih.